indeks dalam masa 1 minit. Jom. Form 3 bab 1. Kalau nampak asas-asas sama boleh kahwin. Jadi M sahaja, atas kita tambah. Maka jawapan dia M9. Boleh ingat the first one? Untuk hukum kedua. Kalau kita ambil bahagi pula, terbalikkan je lah. Kalau ni tambah, bawah ini akan jadi tolak. Maka jawapan M kuasa 1. 1 tak perlu tulis. Yang ketiga pula, kalau 5 macam ni, M5 ada bracket dengan 3. Apa maksud dia? Bracket tu bermaksud darab. Maka kita ambil 2 ni darabkan, dapatlah 15. Yang ketiga dah. Keempat sekarang, kita nak buat negatif 2 pula. Ui, ada negatif. Kalau ada negatif, maksud dia per. Masukkan semua ini kat bawah dan jawapan apa kat atas? Ada nombor 1 kat depan sebenarnya. 1 per M kuasa 2. Kalau ada negatif, kita letak kat bawah pecahan. Boleh? Dan the last one. Is it less than 1 minute? Okey, kita akan ambil M 1 per 2. Bermaksud apa? Punca kuasa 2 untuk M. Kalau kita kata 3, punca kuasa 3 untuk M. Kalau 4, punca kuasa 4 untuk M. Inilah 5 hukum indeks. Kalau nak join kelas Cikgu Debbie, boleh log on pada website cikgudebbie.com ataupun DM saya sekarang, link kat bio saja guys. Go!